Okay, Assalamualaikum and hai. Okay, untuk sistem template mudah kira zakat MKZ, kami ada buat penambahan bahagian, iaitu ketambah baik dari segi pengiraan untuk zakat pendapatan zakat freelancer. Kalau sebelum ni untuk bahagian zakat pendapatan dia ada just A dengan B. Okey, untuk zakat pendapatan tanpa tolakan dengan tolakan. Jadi kami tambah baik dekat bahagian 7C, zakat pendapatan zakat freelancer. Okey, so kami tambah baik untuk bahagian BM sahaja. Okey, untuk bahagian this one, user boleh rujuk kami punya zakat info. Dekat sini juga kami ada tambah satu link, iaitu zakat freelancer. Okey, boleh rujuk kami punya laman web this one, laman web yang kami sertakan bersama sebagai rujukan berkenaan dengan zakat freelancer ni. Okey, so boleh tengoklah dia punya contoh dekat semua ni. Just klik saja dekat sini ataupun pergi dekat bahagian this one kat Google. Just masuk ke bahagian ezakat.org. So dekat sini dia ada buat secara lengkap lah cara pengiraan dan juga beberapa information lah untuk zakat freelancer ni. So user boleh tengok macam mana pengiraan dia apa semua, dan boleh rujuk kami punya template this one. Okay, untuk bahagian BM saja yang kami masukkan pengiraan. So kiranya user just masukkan dekat sini macam biasa. Okay, yang berwarna kuning ni. Okay, yang untuk this one macam contoh internet and hotspot, macam contoh kita sebagai freelancer kan. So dia ada bahagian, so untuk penggunaan sahaja, bagi penggunaan kerja kita sahaja, so berapa persen. So kita masukkan, so nanti dekat sini dia akan automatic generate lah. So this one tak boleh sentuh macam tu. So nanti at the end kita akan dapat tahu berapa yang zakat yang kita perlu bayar lah. Kalau nak cukupkan untuk kiraan bulanan pun boleh, untuk kiraan setahun pun boleh. Sebab yang ni kami buat setahun. Kalau user nak ubah kepada bulanan, just ubah adjustment dekat sini sajalah perkataan dia. Just tick kat sini, ubah kepada setahun, sebulan. Okay, so mengikut bulan. Macam tu. So yang ini kat sini dia ada short information yang kami ambil daripada laman web. Apa yang dimaksudkan dengan zakat pendapatan zakat freelancer ni. Okey, selebihnya user boleh rujuk kami laman web kat sini lah untuk tahu lebih details. Okey, itu saja. So misal kata user nak tambah baik dari segi bahagian-bahagian lain, just inform, nanti free kami akan take note macam biasalah. Itu saja. Thank you. 1, 2, 3, 4. Doom tek tek doom tek doom tek tek doom tek.